Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Kampung Budaya Cerating di tepi pantai di Kuantan apabila jenazah 5 sekeluarga yang ditemui maut pada Selasa selamat dikebumikan. Tuan Kamaria Tuan Putih 56 tahun dikebumikan bersama menantunya Nurul Ashikin Kamaruzaman 33 tahun serta dua cucunya iaitu Nur Sumayyah Humairah dan Nur Safiyah Humairah masing-masing berusia 2 dan 5 tahun dalam satu liang. Suspek yang berusia 32 tahun dikebumikan berasingan kira-kira beberapa meter dari kubur berkenaan dalam kawasan tanah perkuburan sama. Terdahulu 5 jenazah tiba di tanah perkuburan kira-kira jam 6.50 petang dengan 4 kenderaan jenazah diiringi sejumlah besar ahli keluarga, rakan serta penduduk kampung yang kebanyakannya kelihatan amat berdukacita. Proses menimbus liang lahat bagi 4 mangsa wanita itu diselesaikan menggunakan jengkaut kira-kira jam 7.20 malam, kira-kira 5 minit sebelum jenazah mangsa lelaki dikebumikan. Terdahulu jenazah Tuan Kamaria, Nurul Ashikin dan dua anaknya dimandikan serta dikafankan di Masjid Cerating manakala jenazah suspek dibawa ke Masjid Sungai Ular. Solat jenazah bagi kelima-lima mereka diadakan di Masjid Sungai Ular sebelum dibawa ke tanah kuburan untuk dikebumikan. Usaha pihak media mendapatkan reaksi ahli keluarga selepas pengebumian tidak berjaya apabila mereka enggan mengulas lanjut dengan alasan kes berkenaan sedang dalam siasatan polis. Suspek yang bekerja sebagai pengawal keselamatan dipercayai membunuh ahli keluarganya sebelum bertindak menamatkan riwayat sendiri di rumah setinggan mereka di Taman Cerating Damai kira-kira jam 7 pagi Selasa.